Hi guys, welcome back to my YouTube channel Isa Hai Smile. Saya selalu video korang setiap sebagi datang. So, apa yang Isa akan buat hari ni? Isa akan unboxing lagi. Unboxing apa? Tengok je lah. Jom kita buka ya. So, ni kotak. Okay. Jom kita tengok ada apa dalam ini. Bismillah. 1, 2, 3. Ada. Tengok. Ada apa ini? Si korang tahu kan? Dia tak tepi dulu. So, inilah dia. Jeng. Ibarat koyak sini kan. Selotip tu besar. Tidak mengapalah kita tak makan kotak ke tak. So korang mesti tahu Switch. So ni adalah perisai baru diorang. Okay, ni tanda dia. So coba kita buka ya anak-anak. Okay, dia selalu suka sebab tak nak semut masuk. So, it's okay. Sebab kita bukan nak makan kotak. Kita makan isi dia. So, ini perisai baru diorang. So, ini perisai baru diorang. Kita dah buka. Okay, dah tak ada. Contoh, suka kotak dia. Alamak. Okay. Ini biasa, benda ni biasa kalau kat kita punya ada. Dia perisai baru, so setiap kotak sama je, cuma adalah dia punya sikit. Malas kalau tak semut. So guys, kita nak buat thumbnail dulu. Mana nak buat ni? Okay guys, jomlah kita rasa. Ismail angkat, so kita angkat satu-satu kita angkat ujung sekali ya. Ni masa kita angkat ujung, tak angkat tengah-tengah betul. Wow, dia macam kek butter guys. So atas dia macam gula. Okay, ni mulalah. Okay. Bau dia macam kek butter guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Memang terasa lemon ni guys. Memang terasa guys. Sedap. Dia punya tekstur ni dia tak terlalu lembap, tak terlalu kering. Sedap. Dia manis je yang layer atas tu je. Bawah dia tak manis pun. Okay. Atas ni yang manis, tapi dia tak adalah semanis macam Triple Hazel. Tapi manis sikit lah, dia macam tu. So ada macam yang ni pink kulit apa? Kulit lemon lah kan. Tapi tekstur dia best lah. Sedap. Terasa lemon dia. Tapi bau dia macam kek butter guys. Saya suka bau kek butter. Sedap. Lasa. Makan lasa.
nak makan. Dia manis kat atas ni. Orang putih ni manis. Ini tak manis pun. Okey lah, sedap lah. Okey lah, sedap lah. Ini daripada Republic of Brownies. Oh, awal-awal ni tak mention terus pergi Fuge ni je. Ini produk baru daripada Republic of Brownies. Bagi sedap. Tapi memang semua sedap lah. Tapi paling suka triple hazel. Walaupun dia manis, tapi dia sedap. Sebab dia ni yang suka kacang. So suka lah benda yang berkacang macam tu kan. So guys, sampai di sini saja video kali ini. Thank you for watching. Kalau pendek tu minta maaf lah ya. Saya memang suka video pendek-pendek je.